Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Tanush Kumar, anak lelaki Rajendra Kumaran. Saya berusia 11 tahun dan belajar di SJKT Ladang Suli. Kod sekolah saya ialah ABD 3069. Saya bercita-cita untuk menjadi seorang polis. Saya seorang yang sangat gemar membaca buku. Pada hari ini, saya ingin berkongsi tentang sebuah buku untuk tatapan semua. Tajuk buku ini adalah Kokok Si Jala. Buku ini mengandungi 16 muka surat dan diedarkan oleh New World Publication Sdn Berhad. Berikut merupakan sinopsis buku cerita ini. Pada zaman dahulu terdapat seekor ayam bernama Si Jala yang sangat rajin. Dia akan berkokok untuk membangunkan warga manusia. Walau bagaimanapun, terdapat seekor itik bernama Si Kede yang tidak suka perbuatan Si Jala. Si Kede memarahi Si Jala kerana mengganggu tidurnya, malah mengejek Si Jala sebagai hamba manusia. Si Jala berasa sangat sedih dengan perbuatan Si Kede. Pertelingkahan antara Si Jala dan Si Kede ini sangat lucu dan akhirnya Si Kede insaf apabila sesuatu berbahaya berlaku kepadanya. Seekor ular sawah cuba untuk membaham Si Kede yang sedang tidur. Nasib baik, Si Jala berkokok tepat pada masanya. Si Kede terbangun mendengar suara Si Jala dan dapat melepaskan diri daripada ular sawah yang berbahaya itu. Si Kede insaf atas kesalahannya dan sedar akan pentingnya bangun awal serta bertanggungjawab melaksanakan tugas yang diberi. Si Kede juga berasa sangat malu kerana mengejek Si Jala pada suatu masa dahulu. Dari cerita ini, kita dapat mempelajari sesuatu yang sangat penting. Kita perlulah rajin bangun awal serta dan laksanakan tanggungjawab kita dengan sempurna. Malah kita harus tidak mengganggu sesuatu yang baik. Saya gemar buku ini kerana ilustrasi yang menarik. Penulisan cerita ini juga sangat kreatif dan boleh difahami semua. Buku ini dihadiahkan oleh guru saya. Terima kasih.